Okay guys, Assalamualaikum. Salam fly, salam Shunam. Semoga semua tersihat. So jom, saya akan masuk dekat mapping untuk malam ni. Tetapi sepatutnya just nak bagi tahu kita kena buat mapping live. Cuma saya tak sempat untuk nak buat mapping live. So that's why saya decide nak buat video untuk korang. Alright, so korang pun boleh ulang sahaja balik video ni. So first, most important untuk korang faham, bila korang trade, korang tak nak fokus dekat price ataupun harga yang terlalu di belakang-belakang. Okay, di belakang-belakang sini korang tak nak terlalu fokus. Korang tak nak tengok pun kalau boleh. Alright, kenapa? Sebab harga yang sedia ada dekat sini pun kita takkan tahu apa yang dia nak buat. Okay, macam saya bagi tahu dekat area sini pun korang dah boleh dapat macam-macam. Dan untuk saya nak tengok dan ataupun saya nak predict apa yang boleh berlaku, direction, kalau contoh harga direction yang saya predict terjadi, apa yang saya nak buat, counter. Okay, so benda-benda ni semua saya akan tengok dekat current market price, dekat price yang dah sedia ada sekarang ni. Okay, tolong jangan fokus terlalu dekat belakang. So now, saya tak akan masuk kepada daily, saya tak akan masuk kepada weekly, saya tak akan masuk kepada monthly. Saya dah nampak jawapan semua dekat dalam H4. So kalau saya masuk dalam line chart, korang boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, so first, apa yang jelas, kita kalau pasang satu trend line, kita boleh nampak yang momentum gold ni masih lagi berada dalam bullish. Kalau saya nak target buy, dekat mana saya boleh target buy? Okay, so as you guys know, macam mana saya nak screenshot? Okay, tak ada pula. So alright, so kalau korang tahu pattern-pattern yang macam ni, okay, so kalau korang tahu pattern-pattern macam ni pun korang dah faham ini adalah perkara-perkara uptrend, betul tak? So you guys boleh nampak tahu dengan jelas. Okay, so this is what I'm asking you guys to look for. Jangan korang nak masuk tetapi korang tak tahu dekat mana nak buy. Okay, so korang dah tahu potential buy tu dah ada, cuma dekat mana korang nak buy. So saya akan menggunakan bentuk-bentuk fresh breakout. Bentuk-bentuk fresh breakout. Bentuk-bentuk fresh breakout ni seolah bentuk-bentuk macam ni untuk kita nak cari setup buy. Faham tak? Okay, so itulah antara reason ataupun ni antara setup yang saya akan selalu guna untuk nak cari setup buy. Okay, setup buy pattern kita macam ni, kita akan menggunakan pattern buy. Alright, cun. So kemudian masuk balik kepada candlestick, kita dah jumpa zone yang pertama untuk nak buy. Kemudian saya akan masuk kepada H1. Saya nak cari lagi dekat mana saya boleh nak cari potential nak buy. Sekarang ni kalau korang tengok dekat current market price pun kita ada satu zone buy tau. Yang ni, nampak tak? Yang ni. Okay, so dia sebenarnya tak pecah lagi zone buy. So kalau dia pecah, most probably dia boleh nak sampai dekat dalam zone yang saya tandakan yang ni. Alright, so potential direction dia akan jadi macam ni. So contoh kalau dia pecah, dia break ke bawah, candle berjaya tutup dekat bawah, dan potentially kita boleh cari peluang untuk nak sell dulu sampailah ke zone H4 buy. So ni kita panggil direction. Kalau korang dah tahu dah direction macam ni, cantik. So kita tak naklah terus mentang-mentang nampak potential market hari Isnin boleh nak buy, korang terus masuk buy. Tak cantik lah macam tu. Kita tengah nak predict kalau seolah dia tak berjaya nak pecah. Okay, sorry, kalau kita tengah predict seolah kalau dia berjaya nak pecah. Okay, so korang pun nampak dekat bawah ni ada potential support. Kalau dia dah telah dipecah, kita dah boleh nampak peluang untuk nak sell dulu. Minta maaf, kita dah nampak peluang untuk nak sell dulu dekat sini. Faham tak? Okay, tetapi ada sahaja kita kena standby juga. Kalau contoh tiba-tiba dia nak buat perangai, ataupun contoh harga dah break ke bawah, tiba-tiba dia break ke atas balik, so maksudnya dia dah jadi fail. Alright, kemungkinan bila kita dah masuk sebagai sell dekat sini, kita hit sell dulu, baru kita akan cari counter untuk nak buy. So dia ada dua arah, dua potential yang market boleh berlaku. Faham tak? Dua potential. So kita just nak kenal pasti direction sahaja dulu. Understand? Kita nak kenal pasti direction sahaja dulu. Ni bukan untuk nak korang terus entry. Kita nak kenal pasti direction. So macam saya bagi tahu, potential buy kita masih ada dekat sini yang kuat.
dekat sini satu buy potential kalau nak cari buy, insyaAllah. Tetapi kalau contoh dia pecah, saya akan cari sell dulu sampailah ke zone buy, H4 buy dekat sini. Tak salah korang nak cari direction. Tak ada orang pun pernah nak cakap salah betul. Betul lah, korang kita yang buat direction, kita yang siapkan diri kita sebelum market nak buka. Kita tengah nak prepare, betul tak? Sebab kita masukkan duit sendiri, bukan duit orang lain, betul tak? So kalau contoh kita buat je lah apa yang kita nak. Kita nak kisah pasal apa, orang nak cakap tu, itu terus pulang. Yang paling penting korang buat kerja korang buat analisis korang. Faham tak? Korang kena buat analisis korang. Itu yang paling penting. Okay, so ini antara satu-satu reason untuk saya nak cari buy lah untuk market pada hari Isnin nanti. Dan contoh kalau dia start pecah, ada banyak lagi zone-zone buy yang kita boleh target dekat dalam H1 ni. Ada banyak lagi. So it's very very good lah untuk kita nak kena monitor, pantau. Okay, potentially kalau kita masuk M30 tak ada sangat, tetapi dekat M15 bawah ni ada satu. Ini memang zone-zone keramat lah. Kira macam zone-zone yang memang korang kena tekan. Kalau tak tekan, korang yang rugi. So bawah ni pun sama. Okay, so itu sahaja untuk market ataupun pendapat saya pada hari Isnin nanti. Apa yang paling penting is kita nak kena tengok apa yang current market price buat. Okay, kita nak kena tengok apa yang dia tengah buat pada waktu tu. Kalau contoh M15 tak berjaya nak tutup atas, M15 asyik duk pecah ke bawah. Faham tak? Bila saya cakap pasal M15 pecah ke bawah ni, dia jadi macam ni. Contoh dia asyik pecah ke bawah, dan potentially mungkin kita dah boleh start standby cari potential untuk nak sell. Faham? Alright? Okay. So itu sahaja daripada baik. Assalamualaikum.